Assalamualaikum. Pada anak murid cikgu. Okey, mana yang ada buat karya catan menggunakan akrilik atas kanvas. Okey, jadi cikgu nak share lah satu barang. Bukan barang baik pun. Okey, barang biasa yang kita gunakan sebagai pelindung kepada kita punya catan akrilik tu. Okey, ini dia barangnya. Dia ada banyak jenama. Okay, ini salah satu contoh lah. Okey, nama dia acrylic glossy varnish. Tujuan dia untuk kita sapu atas kita punya catan tu supaya tahan catan kita tu tahan lebih lama lah. Okey, dia elok, cat pun tak rosak. Okey, bertahun-tahun dia boleh tahan. Ni kita buat finishing lah maksudnya. Okey, ni barang dia. Ni contoh dia. Sebenarnya ada banyak lagi jenama lain, tak ada masalah pun. Kat mana nak beli? Kamu boleh cari kat Shopee lah. Cikgu tak jual pun benda ni, cuma nak tunjuk contoh untuk anak murid cikgu. Mana yang rajin buat painting kat rumah tu, yang menggunakan akrilik kan, cat akrilik yang buat atas canvas tu,